Kalau Hakim tak ajak, selama ini saya memang tak perasan ada sebuah kafe yang halal yang terletak di area sini. Ia membawa kami ke Legenda Cafe yang terletak di Lebuh Kanawon, Penang. Belum cepat order, Hakim terus minta gaduh-gaduh. Duduk je nak gaduh. Oh, gaduh yang boleh dimakan. Gaduh-gaduh ini bukan saja nampak cantik, tapi memang sedap. Semua bahannya fresh dan kuah kacangnya padu. For cheese lover, this fried mozzarella is really heaven. So good. Ini highly recommended. Oishi! Hakim ingat kita buaya. Dia order beef rendang, asam pedas saman, mi kuah, chicken roulette and prawn olio. Aiman layan mi kuah. Dia kata kuahnya betul-betul jenis yang pekat. Rasanya sangat padu. Saya pula tergoda dengan prawn olio. Ini sedap. Tidak kedekut udang. Udang sangat besar. Lagi fresh tapi pedas. Tengok, Nina layan asam pedas saman. Sedap sampai terkeluar kemanisan mukanya. Kalau suruh perempuan review makanan, memang jujur. Sebab kalau tak sedap, memang tak layan langsung kan? Ingat dah habis. Hakim order lagi dessert. Ini sago doremi dan pisang bakar. Walaupun dah kenyang, sedap pada pasal, layan juga sago doremi. Pisang bakar pula, biar Hakim makan bersama ex-girlfriend dia je lah. Jangan marah, sekarang dah jadi isteri mah. Makanan sedap, harga berpatutan. Highly recommended.